Hai, Assalamualaikum gang. Welcome back to our channel Family Kiki. Tiga hati satu cinta, miliki yang bahagia selamanya. Hari ni Mama Kecil dengan Nia Kecil tak ada. So kita just nak buat konten simple. Actually aku ada ambil satu barang baru lah. Kita nak review tu, nak tengok. Ini DJI Osmo Nano. So kita beli ni baru je. Actually kita nak unboxing, tapi tak berapa nak unboxing lah. Nak buka, kita nak share apa yang ada dalam kotak ni sebenarnya. Tujuan kita beli, kita dapat shoot konten-konten POV lah. Contoh macam sebelum ni kita pernah buat konten go-kart, memancing, konten camping kita akan pakai. Banyak kegunaan yang kita nampak benda ni perlu ada. Dan benda ni untuk makluman korang lah, benda ni memang sebenarnya limited. Macam aku ambil ni dekat UR ataupun Urban Republic, dia limited. Dia sampai stok tu ada satu ataupun dua saja. Kat Yonglata City kita tu ambil lah. Set ni dia sampai dua spek. Satu dia 64GB dan satu lagi 128. Yang kita ambil ni 128GB lah. Beza dia internal storage dia. Kalau internal storage dia 128 ni dia base sikit lah. Kalau kata tak pakai external SD ni untuk kita record, kita nak masuk ke external SD pun lagi baik. Tapi dia ada macam biasalah untuk videography punya kamera ni dia pakai yang high speed punya lah. Harga dia pun keras juga. So buat masa ni kita tak ambil lagi. Kita ada SD yang ada tu, kita pakai je apa yang ada. Pada kita punya Insta360 mungkin kita akan masuk sini ke apa kan. Kita nak tunjuk korang dulu apa yang ada dalam ni. Pertama dia ada bagi kamera tu sendiri. Yang kedua dia ada bagi magnetic lanyard. Magnetic lanyard ni dia boleh pakai, kita dia bagi satu lanyard ni dalam tu kan, macam ada magnetic yang boleh mount dengan kita punya kamera ni. Yang kedua dia punya multifunctional vision dock. Dia punya dock yang bawah lekat dengan dia punya kamera tu. Dia ada dual direction magnetic ball joint, yang mana kita boleh pakai untuk kita nak buat shoot dalam kereta ke, dekat meja ke, mana-mana dia macam ada suction lah. Lepas tu dia ada protective case. Dia ni case. Lepas tu dia ada bagi USB-C 3.1 kabel, charging kabel dia. Lepas tu dia ada head clip. Maksudnya kalau kita nak pakai ni, kita boleh clip dekat sini. Nanti kita akan tunjuk. Okay, aku akan shoot close up pula untuk korang tengok yang. So kita try unboxing kotak ni. Ini ada harga dia. Okay, ini dia punya spek je lah, 128GB. So ini dia punya barang first dia punya kamera dia. Dan dia ada ni, ini dia punya yang dock bawah tu. Dia pakai stiker ni, stiker DJI. Cantik juga ni. Boleh tampal lah dekat beg ke mana-mana kan. Lepas tu dalam dia pula, dalam kotak ni dia ada apa? Sekali dia punya USB 3.1 tadi. Okay, lepas tu yang ini, okay, yang ini adalah dia punya head clip. Yang ini case cover dia. Yang ini pula, yang ini ini yang kata tadi ni, dia boleh letak, dia suction. Kita akan buka sekali. Lepas tu last sekali, yang ini yang ini yang kata magnetic lanyard tadi. First kali kita buka apa ni. Okay, yang ini clip yang boleh lekat dekat topi tu. So ini boleh lekat topi dan dia akan masuk kat sini lah. Yang ini pula adalah balut. Barang dia memang kualiti lah. Okay, ini dia punya case, tulis Osmo kat atas. Lepas tu yang ini, kalau katakan nak shoot POV dalam kereta ke, dekat meja ke, dia boleh pakai yang ini. Okay, nampak ni, yang ini dia boleh gerak-gerak, ini boleh longgar kan. Ni dia ada ball joint kat sini, clip ni, nampak tak? Ni suction. Tak kat cermin ke, macam ni ke, boleh lah macam mana angle yang kita nak kan. Okay, yang ini dia punya multifunctional vision dock. Yang ni ini button on off dia. Ini pula dia punya untuk charging. Satu lagi kita boleh masuk SD card dekat sini. Nampak? SD card dekat sini, tepi tu. Tepi tu adalah USB port lah untuk type C nak charging. Ini dia punya lanyard, magnetic lanyard. Lanyard ni dia boleh adjust kat sini. Kalau kau nampak ni, nampak ni,
Kau tarik je, just tarik macam ni, kau boleh ketat kan. Longgarkan balik, tarik je. Tarik, longgar. Dia sesuai kalau kau pakai ni, kau pakai dalam baju ataupun belakang tudung ke apa ke, sesuai je. Ni kau nak shoot POV atas motor ke apa kan, just pakai benda ni. Ataupun kau nak pakai nak mount macam ni boleh. Kuat tau dengan bunyi dia. Kuat. Nampak tu. Okay, last one, kamera. Ni kamera dia. Guys, besar ni je. Okay, jadi besar ni je. Kecil. Sangat-sangat comel guys. Kata kau nak direct pun boleh macam ni. Sangat kukuh kukuh. Memang kukuh. Kau nak shoot ke, nak ambil gambar ke kat sini, kau nak portrait boleh. Dia akan auto tau. Contoh kalau kau ambil ni, shoot video, kalau kita tegak dia akan portrait. Kalau melintang kalian skip, dia auto. Macam ni. Lepas tu okay, kita tunjuk yang ini. Dia punya dock ni kau klip. Nak nampak kamera nampak kurang, je macam ni je. Tekan macam ni. Dia akan auto, nampak tu. Dah keluar 33%. Kalau kata nak on, tekan je on. Yes, on. Okay, macam ni. Nampak? Jelas jelas. Okay, dia ada dua. Yang pertamanya, kita boleh record macam ni tanpa kita connect dengan audio, maksudnya dengan mic kita. Kalau kita cabut, okay, taklah benda ni kat tepi, kita just record. Nampak tak? Ni pun boleh. Tapi kalau kata kita connect dengan mic, kita punya set ni, dia akan jadi blind kat sini. Tapi dia still record kita punya suara dan juga kita punya video tetap akan ada, tapi dia akan blind. Dekat skrin ni tak nampak. Dia punya macam tu. Tapi kita just record je lah. Okay, contoh aku akan tunjukkan cara macam mana nak pasang dekat topi. So ini dia punya mount untuk topi tadi. So macam ni lah. Aku sikit yang part yang aku pasang dia susah juga nak pasang dia ni. Tapi dia akan jadi macam ni. Bila kau pasang, dia akan keluar kat sini. Okay, itu yang topi. Yang untuk magnetic lanyard ni, pakai dia sarungkan yang bahagian ni kita akan buka. Kita boleh buka belakang ni, tak ada apa-apa lah, kosong. Dia macam ada bahagian yang tak rata ni kan. Ini di bahagian belakang, di bahagian depan. So kau nak pakai dalam baju boleh, belakang tudung kalau perempuan tudung, macam tu lah. Kenapa di dalam, supaya dia tak bergerak. Pakai macam ni boleh, tak ada masalah. Dia boleh mount macam ni, macam tu. Tapi dia akan bergoyang lah macam ni. Nampak? Kalau kata kita pakai di dalam, dia duduk dalam sini, dia takkan bergerak lah. Contoh macam ni. Ni POV kita. Ataupun contoh kalau kata kau tak nak kat sini, bro boleh tak tolong set kita nak letak kat tepi? Boleh, tak ada masalah. Kita longgarkan sikit balik. Kita nak buat dekat tepi katakan, dekat atas dada ni contohnya. Macam ni. Macam tu je. Dapat lah POV kita. So dia tak akan bergerak lah bila kita buat kat dalam baju ataupun tudung tadi. Ini kita akan try tunjuk contoh-contoh video yang kita pakai ni tadi. Melintang, menegak dia tu kan. Okay, next. Yang ini pula yang aku cakap, yang untuk apa, dalam kereta ke, atas meja ke, shoot POV dalam kereta, boleh kita pakai ni. Sama juga, dia ada klip kat tepi ni. Shit, just letak je, mau macam ni, shit, dia akan keluar tu. Ini dia boleh adjust dekat bawah ni, adjust macam mana pun boleh. Kita nak view macam ni katakan, katakan macam ni, boleh tegak. Nak sengit kat atas pun boleh. Ataupun nak ni belakang ni, dia ada sini kan. Kalau kita nak tunduk habis pun boleh. Macam tu. Macam tu. Buat tu. Macam-macam lah POV kau boleh buat. Sambil lalu ke, kau nak melintas, nak melangkah kaki ke apa kan. Nak lekat kat dinding macam ni lah, katakan, pun boleh. Tak macam tu, lekat. Macam aku cakap tadi, kalau kata kita punya magnetic mount ni kan, yang ini kita kurang ada surface mana-mana besi, contohnya macam ni lah katakan, besi. Yang ini aku ambil contoh kat rumah aku lah. Ni besi, nampak? Boleh lekat, tegak boleh, nak melintang pun boleh, macam tu. Tapi kena pastikan tempat tu betul-betul boleh lekat lah. Nanti kau tak jatuh, sayang. Kita tunjuk macam mana kita nak masukkan dalam dia punya case ni. Masuk, ini first time ni, nak try masuk ni. Okay.
Tolak je macam ni agaknya kot. Ni. Ya. Masuk lah. Nampak tak? So dia akan cover lah. Ni dia punya kat atas ni. Clicker dia. Comel geng. Comel. Kat ni besar ni je. Kalau kata kita mount tadi. Lepas tu pastikan masuk dia masuk betul-betul. Betul-betul. Jangan contoh macam ni. Jangan. Dekat. Ni. Pastikan dia masuk habis macam ni. Macam ni. Pin ni ada button on macam yang cakap tadi. Untuk kamera ni nak on atas ni pun boleh. Aku try tunjuk macam mana POV pakai kamera ni kualiti dia. Contoh macam mana nak pasang macam ni. Pastikan dia menghadap depan. Nampak? Pastikan dia lekat. Try on tengok. Nampak ni. Nampak ni lah connect. Atas ni boleh kita adjust. Nak ke depan ke, nak ke belakang ke, kita boleh adjust. Nampak? Yang tu. Ni contoh video dia. Nak adjust macam aku cakap tadi. Adjust. Nak atas, nak bawah. Boleh. Ikut keselesaan dan view yang korang nak tu tadi. Okay. Contoh dia. Yang best yang benda ni, kalau kau nak tahu, dia ada function yang kalau kita not, kita angguk, dia akan record. Cari-cari dulu. Aku pun tak pasti lagi. Kita kena cari. Okay, tu saja video kita kali ni. Kita dah tunjuk macam mana dia punya function apa semua. Siapa yang korang rasa berminat untuk shoot konten yang mana rasa perlu pakai action cam tapi dia besar, ini adalah alternatif dia. Dia kecil, dia compact. Dia boleh kita boleh control dia punya ni daripada tepi je. Tak perlulah kita pakai yang besar-besar tu. Ni alternatif lah yang terbaru daripada DJI. Tu saja konten aku pada kali ni. Sehingga kita jumpa di next konten. Assalamualaikum. Bye bye. Nang kg Hoxit. Nang kilo Hoxibite. Rumput Malay dah mai? Malay dah. Dah. Ini manis tak? Ini manis semua. Manis ini semua. matang semua. Buah sama. Berapa orang ni? Hakon. 5 คนอ่ะ Hakon. 5 คน2 biji tak cukup. Cukup lah. Macam tu. 3 ลูกนะ 2 ลูก2 ลูก Ambil yang yai. Yang big ya. Yai. เอาอันลูกใหญ่ลูกใหญ่ ใหญ่อะใหญ่ใหญ่ Pong mani. Warna dia lagi sikit kot. Tu lah yang buah orange tadi padu. Ni kosong.